Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadikom Digital Sdn Bhd. Nombor telefon saya 0199699079. Pada pertemuan kali ini saya nak ceritakan tentang yuran JMB. Yang pertama sekali kita tengok jualan ataupun pengambilan dalam SQL accounting untuk itu. Okey, sekarang ni pada pertanyaan yang saya dapat, pentadbir menanyakan saya sekiranya macam mana seseorang tu akan bayar lebih. Okey, yang pertama sekali saya ambil contoh Suziana bin Barman. Okey, sekarang ni dia berdiri sini. Makna dia bayar lebih, bermaknanya bagi pandangan saya dia akan bayar lebih banyak bulan daripada tu. Okey, sekarang ni kalau buat masa sekarang ni bulan yang perlu dia bayar bulan 1, tetapi dia dah dahulukan duit tu sebanyak RM100. Okey, sekarang ni kita bubuh dia dah back in ke akaun kita RM100. Kita masukkan 100. Jadi kita klik kat atas ni, klik pay ni, double klik. Okey, dia akan itu mana sekarang ni yang baki untuk bil bulan 4 ni ada RM17. Okey, jadi kita klik save. Okey, dan receipt kita boleh paparkan macam ni, yang kita ambil yang half. Okey, dan paparannya macam ni. Okey, dia dah bayar. Makna dia bayar bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan sedikit untuk bulan 4. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh faham dengan apa yang saya terangkan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dahulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.